Wait, Shikin baru je try satu bag dari TikTok Shop. Ya Allah, tak sangka dia punya bag tu serius lawa. Dah lah lawa. Lepas tu banyak pula barang berisi. Jadi kita tengoklah apa benda yang Shikin dah bolam ni. So dekat sini nampak cantik kan. Dia tak nampak kosong sangat. Alright. So ni nama dia. Lepas tu bahagian belakang pun dia ada zip. Kita tengok ada apa dalam ni. Nampak? Dia punya dalam tu macam tu. Ini kan kalau ayat tumpah ni rasa Shikin dia tak ni tau. Dia tak basah tau. Okey, kita buka tengok. Bismillah. Payah pula. Okey. Tu dia apa benda Shikin buat dalam ni. Pampers, wajib lah mesti ada. Lepas tu kita ada biasalah suplemen ni, CO-Q10 lah. Ni Probio Plus. Ni biskut. Orang kata ni ada protein bar. Sunscreen is benda wajib. Perfume pun wajib letak dalam beg. Apa lagi? Kat sini kita ada buku. Muat buku tau. Satu lagi kita ada ni. Mikrofon ni wajib. Lepas tu kita ada tengok buku. Yang mana tak pernah beli buku Alfu Sanati ni. Nampak buku Alfu Sanati ni muat tau dalam beg ni. Tu kalau nak ikutkan keluasan besar dia lah. Okey. Untuk yang mana suka beg simple-simple tapi trendy. Lepas tu beg tu nampak material dia. Material macam tu. Okey, boleh belilah. Harga dia pun tak mahal, murah. Dan pada Shikin ini boleh pakai lama. Dan yang paling penting kalau ayat tumpah pun tak, orang kata tak basah lah. Alright. Ni tepi dia macam ni. Yang penting Shikin suka tali dia tau. Tali dia lebar. Tali dia lebar. Jadi bila kita galah tu dia macam melekat elok dekat bahu tu. Nak selempang boleh, nak shoulder pun boleh. Okey. So Shikin dah letak dekat beg kuning. Kalau hampa rasa macam berkenan, berminat, boleh grab dekat beg kuning Shikin.